Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sudin. Masuklah. Duduk. Ini duit sewa rumah saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17.9 aja? Kurang RM1? Ini tak cukup ni, Cik Sudin. Bulan lalu punya bagaimana? Please, Cik Kasim. Saya ni banyak rumitnya, Cik Kasim. Mana saya fikirkan nak bawa anak isteri, anak-anak lagi, nak pindah barang lagi. Tolonglah saya, Cik Kasim. Baiklah. Kali ni saya bagi peluang. Tapi lain kali jangan buat lagi, ya? Terima kasih, Cik Kasim. Baik. Saya balik dulu lah, Cik Kasim. Ayolah. Saya pun jadi bersalah nak cakap dengan Cik Kasim ni. Cakaplah. If you don't mind, saya pinjam lagi RM20 boleh tak? Ha? Tak pinjam lagi 20? Bulan lalu punya pun tak habis bayar. Tengoklah tu. Dahlah suruh rumah bayar tak cukup. Nak pinjam duit lagi dengan kita RM20. Itulah bang. Bagi muka sangat dia tu. Duit tu bang. Tak sini bang.